malam ini. Ya, malam ini tuan-tuan dan puan-puan adalah malam yang cukup luar biasa. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyatakan kalau nak cari Lailatul Qadar di dalam 10 Ramadan yang terakhir, carilah pada malam 23 Ramadan. Malam ni tuan-tuan, bukan malam lain. Allah, tak banyak lah tuan-tuan, tinggal lagi 4 hari je. Kalau malam ni tuan-tuan tak beribadah, tinggal 3 malam sahaja, malam ganjil di 10 Ramadan yang terakhir. Jadi jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan apa yang mampu untuk kita buat. Dan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar ini luas. Sebab itu malam ni insya-Allah kita akan bersama. Kita cuba buat semua. Quran pun kita baca, solat kita buat sendiri-sendiri tuan-tuan. Kita bersedekah juga pada malam ini, kita berzikir juga pada malam ini, kita berdoa juga pada malam ini. Kita bukan tamak, tetapi kita tak tahu bila lagi Allah akan temukan kita di malam ganjil 10 Ramadan yang terakhir. Kalaulah Allah menjemput kita tuan-tuan setelah mana bulan Ramadan ini pergi, kita telah melaksanakan amanah Allah yang terbaik di dalam bulan Ramadan terakhir kita. Moga Allah hadiahkan kepada kita, okey, hadiah yang sepatutnya dihadiahkan, diterima oleh para soleh dan salihat.